Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Borak-Borak BU Podcast. Podcast ini adalah podcast yang mengetengahkan mengenai isu-isu semasa di antara anak-anak muda, youth yang banyak mempersoalkan isu-isu semasa lah. So sebelum kita pergi ke our main topic, Yayan, what's new with BU? Right, so what's new with BU? As always, BU adalah satu digital bank yang ingin membantu di bawah bank-bank Islam. BU Bank Islam ni adalah satu digital bank yang ada macam-macam feature yang boleh membantu pengguna-pengguna di luar sana. But today, apa yang I nak highlightkan adalah kita ada satu feature dipanggil budgeting dan juga expense tracker. So it's actually a personal financial management tool, di mana dalam app BU ni adalah salah antara yang pertama di Malaysia, dan if I may say masih the only one in Malaysia yang ada feature budgeting. Ya, selalunya app-app di luar sana allow you to track your expenses, maknanya setelah you guna. Tapi dengan BU Bank Islam, you boleh buat budgeting, you spend, lepas tu you boleh track. So it's an end-to-end personal financial management lah, which is very very synonym sebenarnya dengan apa yang kita nak discuss hari ni kan Pojan. Seperti mana kita tak faham, kita lalui. You guys mesti dah tahu what is pay later ataupun buy now pay later. Semua penharam ni, kalau kita tengok buka apps, semua ada, bukan semualah, kebanyakannya sistem yang macam berduit dia akan ada that kind of feature. Dan ada yang terjerat, ada yang kata this is good. So who is better to speak about this on the law side of things daripada dengan kita is Hafiz Baharudin ataupun Hafiz Baharudin, also known as Abang Lawyer di social media. Yes, someone yang practicing law, and also dia user juga, and also dia adalah someone yang kalau kita tengok dekat social media menjawab banyak persoalan-persoalan law. For me, I sendiri pun banyak tengok dia punya content, because dia menjawab kepada, kalau kita dengar apa netizen cakap macam-macam, but you want facts, you want things by law, you can go to his account and boleh tengok what dia punya jawapan di sini. So, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput saya ke podcast anda semua. Yes. Okay, so kita just sebelum kita jump in on the main question. Alright. As a user, you pun tahu what is buy now pay later. Okay. What's your opinion on that? My opinion on that would be it's good lah. It's good. Okay. That sebab I rasa it helps a lot of people, because ada banyak cerita-cerita di sebalik BNPL ni sebenarnya quite inspiring juga. Di mana ada baker yang small baker, you know, to buy an equipment mahal tau. Do you know that? To buy a mixer, to buy an oven, boleh cecah puluhan ribu ringgit, ada betul. yang mungkin beribu-ribu ringgit. So for small time bakers kan dekat rural area, kadang-kadang diorang ni bukanlah orang yang berkejaya, yang ada laki kaya macam bini-bini kita kan. Gitu. Okay. So tapi diorang ada kesempatan dengan BNPL ni. Maknanya contohnya lah kan, like when I first move into my house, okay, satu kipas harga lebih kurang 350 kan. Kita nak beli 5 babe, 1000 lebih babe. Kalau kita nak lam terus, boleh, saving ada, cuma kita pergi balik, why not kita spread itu 3 months kan, supaya kita ada budget untuk benda lain. So it helps lah if you know how to manage lah. Kalau yang jenis main pakai bedal, alamatnya jadilah macam yang kita tengok dekat social media baru-baru ni. But that's interesting point you just say, like macam okay, you want to spread it because okay, if you have the orang kata peluang or capacity untuk spread it, then why, kenapa you nak spend lump sum at the very mind? But you also highlighted that kena pandai manage, and I think that's very critical point there, right? So ramai kat luar sana yang okay, dia macam ni, mungkin ada situasi, I want to get your POV is that okay, tak apa, bolehlah bayar ni kan, kita spread dalam 3 bulan, tapi come next month, aduh nak kena bayar ni, kan. So macam mana dan kenapa benda itu terjadi? Kenapa orang mula-mula boleh, tiba-tiba macam tak boleh sampai nak bayar? Lihatlah nak bayar tu. I rasa sebab semua orang rely pada one source of income. Traditionally, dia memang itulah kita punya concept of life, is that aku belajar, aku kerja, satu kerja, gaji tu aku dapat, itulah gaji yang akan digunakan untuk membeli segala keperluan hidup lah. But at times when we have desires, of course lah we want to have that, you know, nak beli, contohnya lah untuk lelaki kan, nak beli PS ke, ataupun tiba-tiba macam skin Naruto keluar Mobile Legend, nak beli skin Legend kan. So benda-benda ni semua adalah desire yang manusia ada, and we cannot
escape from it lah. Betul. Cuma je beza dia, orang yang ada desire ni, orang yang pandai adalah dia cari dan ada source of income untuk support desire dia. Tak kisahlah dia bayar benda tu through BNPL ke, dia bayar guna direct transfer ke, it is a disposable income di mana dia tahu bulan depan dia boleh bayar je. So to my opinion, orang-orang gagal lah untuk keep this management. Dia tahu ilmu, dia tahulah kena bayar bulan-bulan, kena ada saving. So let's say kalau you ambil BNPL like 1,000, 2,000, bulan-bulan bayar baru 200, 100 tak ada mahal. Cuma je kalau gaji you dah fixed on that amount, and hujung bulan sebelum ni pun kau tak pernah cukup pun sebenarnya. Ataupun you have extra like 200, 300. You rasa 200, 300 ni cukup lah aku nak bayar bulan-bulan BNPL baru 150. But you lupa tiba-tiba anak you sakit. Tiba-tiba bini you nak pergi makan, ataupun anak you tiba-tiba mengidam nak makan benda. So you have that other factors and you have to consider as well. So normal people dia lupa nak consider bab tu lah. Dia tahu we have saving at the end of the month, lepas tolak semua we have like 500 dalam tangan kan. Okay BNPL 100, 150 kan, ada 300 lagi. So why not I just buy this PlayStation 5 kan? Why not kan? Tapi dia lupa kan, all these contributing factors, tiba-tiba mungkin tayar rosak, nak renew road tax lah, apalah. So benda ni semua macam cakap lah, management part is very very important, and I think that is lacking lah in the society as of now. You as a law practice, someone yang practice law, bila berdepan dengan is this something yang agak critical? Is someone, kebanyakan orang Malaysia pandai manage ke tak pandai manage? Okay, in the sense of BNPL, kita tak pernah lah nampak ada kes yang begitu banyak terjadi sampai kena saman ke apa. Ada. Tapi banyak kepada credit sale transaction. Dia bukan BNPL, dia more credit sale transaction, macam beli motor, beli benda-benda bawah daripada RM50,000. So machineries lah apa. So we've seen that lah with a lot of company credit sale transaction ni. I tak boleh nak cakap nama, tapi there's a lot lah kalau you tahu untuk motor, untuk machineries, untuk small purchases. Tu tak masuk dengan credit card. So isu-isu benda tu dah lama memang dah exist apa. Cuma konsep dia is still the same, is hutang lah kan. So BNPL ni beza dia, there is no interest in the payment of that BNPL punya scheme lah. Tapi dia ada late payment interest, dia ada processing fees, dia ada a lot of hidden fees atau bukan hidden fees lah a lot of misinformed fees yang kita tak pernah dengar lagi sebelum ni dekat tempat lain. Contohnya macam cakap lah, processing fees, this late payment interest fees ada kat certain credit card products and certain loan products, tapi untuk BNPL it's very quite high juga sebenarnya. Sebenarnya quite high juga. So that is the problem sebenarnya. Bila you lapse sebulan, dia tambah percentage tu kan. So like adalah kita kenal seorang dua yang pernah datang kita, tapi ni bukanlah klien ke apa, dia more kepada orang yang nak bertanya tentang pengurusan hutang kan. So bila dia tanya kita cakap dia macam gini, the problem with you is that you think bila you drag that payment, dia tak ada apa-apa penalty. Sebenarnya penalty memang tak ada, tapi dia ada lah late payment interest. Late payment fees ni cakaplah dia letak mungkin RM30 sebulan, tapi kalau dah you tarik sampai 12 bulan, dia akan jadi banyak lah kan. So gaji you pun tak banyak mana. So I mean you have to have that knowledge lah. Sebab tu I rasa the point that whatever the podcasters lain tengah buat, you guys tengah buat, contohnya macam Financial Faiz buat, these are all good things because it's about debt management. Itu benda-benda penting. I think that is the thing that is lacking lah. Dari segi problemnya, as we know, daripada Capri dan KK ke mana dia keluarkan statistik menunjukkan memang banyak jumlah keberhutangan untuk BNPL ni actually quite a lot juga. So cumanya sebab dia small purchases, RM3,000, RM2,000, jadi payment tu tak bayar, jaranglah pergi ke mahkamah. Sebab creditor yang bagi beli servis pun, yelah, they don't want to fork up money to just to go to court and then buat saman je untuk RM3,000. Apa yang diorang buat, diorang akan upah debt collector lah. Untuk buat benda ni semua. So complain pula debt collector kacau hidup diorang. Sebab benda ni sebenarnya is cause of effect lah. You prescribe to it, you agree to it, then when time comes kan, the maker call, you have to answer lah. You have to pay your dues lah. Betul. Kalau macam you masih cakap kredit lah, is pay later considered a credit form? Tak. Sebab dia bukan banking product. Credit card is a banking product. Pay later is not a banking product. It is a user based product. Maknanya it is dia similar to microcredit transactions, tapi in a sense dia tak ada interest. Dia is a different product. Sebab tu kat Malaysia for the longest time kan, daripada Atome pergi ke SPay later, there was an issue because there was no clear guideline and what are the law is in managing all these BNPL punya providers. So benda ni semua menimbulkan a lot of kerisauan sebab
as the statistic goes, sebab tu baru-baru ni ada tabling of a new bill which is the Consumer Credit Act, yang mana benda ni dia memang protection khas kepada BNPL punya industri. Protect interest of the user, platform and also the maker of the products. Ada 3 parti, and then dia collaboration juga di antara beberapa kementerian lah, dengan Kementerian Perdagangan, ada LHDN, a lot of things yang akan masuk dalam benda tu untuk buat benda ni nampak lebih mesra pelanggan. Bank negara pun akan masuk lepas ni untuk interfere, SSM pun akan masuk untuk interfere with all the problems. So diorang akan tubuhkan satu tribunal, macam board, itu advisory board untuk dengar segala komplain lah from the user. This is what the kerajaan is trying to do lah. But BNPL has been going on for years. Sejak PKP lagi. That is when the period that was darkest lah. So orang tak ada duit tapi orang nak belanja kan. Cumanya it is a disappointing thing that because benda ni baru nak dibuat undang-undangnya. Orang lain dah terjerat pun. It's not regulated. I mean, tak kukuh lah regulation dia. Grey area, dia legal grey area. This is what we call lacuna lah in legal world. So there is a legal grey area. Dia ada microcredit transaction yang mana ini adalah banking products. Dia memang kena berdaftar bawah Financial Services Act. You have to be a financial institution yang dikategorikan bawah Financial Services Act atau perkhidmatan kewangan, sama ada syariah ataupun konvensional. Then you can do all these things. I see. Alright, BNPL tak ada. Dia tak berdaftar dengan bank negara, betul? Kan Shopee Paylater berdaftar tak bank negara? Tak kan? Atomic tak kan? Betul. It's a credit sales provider saja. Maknanya dia kasih you credit term, not even a credit term lah, dia bayar in advance for you. Dan you bayar balik sikit-sikit. Cumanya sebelum ini dia tak ada clear guideline, dia tak ada clear law what are the things that this BNPL can do. Apa terms dia? Berapa maximum processing fee boleh letak? So meaning Sitos dia tak gantikan dua? Tak juga. Sebab untuk Sitos, anyone yang ada keberhutangan dengan siapa-siapa boleh merekodkan benda tu. Tak ada masalah. I see. So that is the part of the problem tau yang diorang nak solve. Is that kalau lah BNPL ni boleh suka-suka bagi kredit ataupun bagi this kind of service to people yang tak pandai manage. Contohnya umur budak 18. Kan? Dia belum kerja lagi, dia belum ada duit lagi. Mungkin dia ada kerja, dia ada earnings, tapi dia mungkin tak ada earnings yang kukuh, tapi dia berbelanja kehendak dia tinggi. Kan, remaja. So bila accessibility to this kind of things is being made in a wide sense, untuk budak-budak yang dah lepas 18 boleh guna, the way that you have to convey the knowledge on how to use it pun plays a role lah. Banyak industry players have to take the ethical recourse, and you have to teach. Okay, kalau kau nak guna servis aku, apa pantang larang dia? This is what they didn't do before. That's this. what's missing. Yes. Okay. Sebab apa? Sebab tu dalam one of the complaints, one of the pemerhatian daripada Persatuan Pengguna Malaysia, daripada all these NGOs, dia mengatakan bahawa the terms that existed dalam BNPL providers now is so confusing that orang malas nak baca. It's so lengthy, orang malas nak baca. There is no clear term. So apa yang kerajaan nak buat? Kerajaan buat akta supaya terma-terma yang jelas, terma-terma yang spesifik dan konsisten mesti kena ikut akta. So orang tak perlu risau dah. Okay, berapa processing fee paling tinggi kau boleh charge? Berapa late payment interest yang kau boleh charge? Kalau ada komplain, siapa nak kena pergi? Siapa nak pergi mana? So benda ni semua adalah benda-benda yang baru, in which dah lambat lah bagi sebab dah ada orang terjerat. So my comment is that if this goes to sekiranya dah digubal dan telah dilepaskan di parlimen secara final saying, it will be good, tetapi still lah the way that you impart the knowledge pun mesti kena tune lah. Supaya user tahu kan. And I think it's a very good point, right? Create awareness and also make sure that people can really comprehend what is all about. True. Sometimes people just know, this is what is it, but they don't really understand what they are got themselves into. Bila dah terlambat baru nak minta opinion kan. But on that note, right, so looking at the trend that right now BNPL it's like everywhere, and I think in the next futures it could be like the next big thing yang people akan go, people akan opt to do that rather than why would I spend. It has been and it might be bila dah ada that sense of regulation, mungkin orang akan lagi comfortable untuk guna dia, right? So you rasa in future, especially you as a legal practitioner kan, so macam adakah dengan kewujudan BNPL ni dan nanti kita akan ada regulated much more regulatory behind it, adakah kita akan create community yang lah, let's hutang. There is a fear for that juga. There is a fear for that, di mana Persatuan Pengguna Malaysia pun cakap benda ni. Even tak silap di OSM ke ataupun Kementerian Ekonomi ke, there's a lot of jabatan yang dah buat research pasal benda ni actually. Is that the dangers of giving access to debt willy-nilly macam gini. Tetapi one of the suggestion juga is to put, untuk letakkan platformers ni
Jadi say macam Atomic ke Spelator, dia kerajaan letakkan tanggungjawab untuk dia sendiri buat kelayakan sebelum orang tu boleh guna. Maksudnya kena tetapkan kelayakan minima. That is the part of the proposal, which is good lah. Yep. Tapi of course dia akan membataskan macam cerita I cakap tadi, a baker dekat kampung kan. Dia tak ada kredit isteri. Dia tak ada gaji tetap, dia tak ada selit gaji. So macam mana nak tunjuk dekat shop, dekat these providers, oh aku layak untuk dapat benda ni. She's a village girl. Yalah. 20 years duduk kat kampung tak buat apa-apa. Tapi sekarang ni dapat cerita baru, lepas tengok video Karo Aming, dia nak buat masakan. So dia nak ambil approach untuk kembangkan ekonomi dia. So dalam keadaan macam ni, dia nak beli periuk, dia nak beli tong gas, dia nak beli dapur, dia nak beli bahan-bahan ni, dia tak ada duit. Laki dia kerja penoreh. Laki dia tak boleh bagi yang ambil 500 meniaga, tak boleh. Tapi apa dia boleh buat? Dia boleh pergi ke Shopee, Spelator, dia boleh bayar. Dia cakap okay, aku pinjam dulu, aku bayar 50 12 bulan untuk 500. Mungkin to us 500 is nothing, but to her it's big. It could be everything to her. So macam saya cakap lah, it depends lah. Kalau kita nak cakap pasal the best of it, the good of it, boleh, tapi there will never be equality lah. Betul. The opportunity tu memang takkan equal. There's an increase sebenarnya BNPL ni, because I tengok ada baca news, but it's outside of luar negara lah. Dia kata KFC pun ada BNPL sekarang. Okay. So the increase of BNPL ni, adakah dia is a symbol ataupun an image di mana kita punya rakyat tak banyak duit sampai kita kena buat pinjaman BNPL macam tu setiap kali. Even KFC pun buka BNPL, orang nak makan KFC pun BNPL. Beli air pun boleh BNPL kan. Air dah habis pun air dah tak bayar lagi. My opinion lah, I'm not an economist, kita bukannya economist, tapi this is logical thinking. I mean, business needs to run. The birth of businesses are getting bigger and bigger and bigger. So people maybe makin lama makin tak mampu untuk spend kalau diorang dengar gaji diorang sekarang. So the best solution is that to provide a third party yang boleh advancekan dulu duit untuk diorang ni semua. So the business owners would be more profitable lah. So kalau kau tak mampu, kau boleh beli dengan aku juga, gunalah platform ni. Betul tak? So, I mean, it is a business lah. In a business sense, it will always be for the economy. Betul tak? To make the aliran tunai tu bergerak, supaya ada transaksi. It is good in economically speaking, maybe, tapi it just create a problem jugalah sekiranya orang overspend. What happen pula sekiranya orang gunakan platform tu memang ramai, debt ratio dia memang tinggi. What happen pula tu platform providers tu, apa protection dia pula? So kepada orang-orang yang melanggan kepada platform providers ni pula, apa pula protection dia? Adakah lepas ni kalau dia tak bayar RM30 sebulan, dah debt collector kacau dia, telefon dia kacau, family dia semua. So all these things is a reality yang kita kena terima juga. Dan kalau platform providers ni bagi all this bantuan, dia bukan orang yang akan mencari hutang ni balik. Dia akan upah orang lain untuk cari hutang ni balik. It is a business, it is a cycle kan, it is a economy punya business. So in my opinion, it does give you a weightage and advantage juga sebagai user, yang mana you boleh access things that you cannot afford before. Kan, ataupun macam orang macam kita yang macam bijak sikit, tak boleh aku nak keluar dulu duit. Ya betul. Kita boleh lah spread it kan. Tapi to those yang tak ada opportunity tu, dia will be dangerous lah, in my opinion. Okay, so you ada cakap tadi, the regulation is not that solid lah. Orang kata BNPL kan. So okay, this ada tak from your side kan, orang yang datang dengan keadaan di mana my identity kena curi, di mana sebab it's not heavily regulated. Someone use their identity untuk langgan pay later ni. Is it pernah terjadi ke macam tu? Tak pernah lagi, tapi yang mana maknanya you nak fokuskan case scam and frauds tu kepada BNPL punya transaction. Tak ada, I haven't heard of it lagi lah, sebab most of BNPL, walaupun memanglah nak beli barang tu dekat BNPL ni dia tak perlu identification, tapi kalau you nak dapatkan khidmat BNPL tu, certain apps dia memang minta verification. You kena bagi benda tu semua. Tapi I tengok style buy now pay later ni pun actually dia macam credit punya style juga kan dulu kan. I mean it's similar lah. Macam I said lah, there's no interest in it. That's the beauty of it lah. Yang mana memang ekonomi zakat is good. You cannot deny that. If I may ask lah, in terms of okay, buy now pay later kita dah banyak dah sebenarnya sembang pasal BNP later ni dan macam not regulated and what not. But if we were to go a little bit riding on apa yang Fauzan tanya pasal scam tadi kan, so maybe not so much on BNPL, maybe not yet, right, because it's a small volume transaction, right. But if we were to talk about, okay, kita deviate sikit lah pasal scam in general. So macam I think statistically speaking, scam right now is like
billions. Right? Tolak tepi lah BNP later. Will always be every other day come into your text, your inbox macam, okay, I'm offering loan, I'm offering whatever semua tu kan. Macam in your experience, like macam if some people have come to you for advice, macam okay, mungkin orang tu berada dalam keadaan yang terdesak, menyebabkan dia orang macam okay, I'm just gonna opt for any credit facilities yang ada, regardless lah BNPL ke facilities credit daripada mana-mana. I need easy cash, easy money fast, right? So if they were katalah dia terjerat, right, okay, and then they realise it, oh, I'm in a very huge debt now, tiba-tiba interest makin naik. So from legal standpoint, like what should they do? What is the first step untuk dia orang, okay, I need to get back ni out of this. So what should they do? Is this a legitimate loan ke? Is this macam you cakap ni pasal orang yang unregulated? I think it's like it's a legitimate loan but not from bank, okay, but maybe for from credit facilities facilities lah. I rasa tak ada masalah pun. I mean kalau if you think you're in a hot seat, you need some financial help, you need fast, you perlu ambil all these helps from credit facilitators, boleh je. Tapi you kena tahulah bahawa bila you pergi dekat credit facilities ni, diorang punya pinjaman wang berlesen lah kita panggil kan, diorang punya interest is a bit higher. Itu memang dia memang bagi that advantage to them because they have less stringent filtration system. Kan? Sebab apa? Itu memang dia punya nature dia. Sebab tu dia ada. Kan? And yet we know that that's the nature, but we allow this to happen, right? Itu tu cakap, you have to understand the cycle juga. Okay. This is when, macam saya cakap dengan you kan, this is what economy is kan. Yeah. This is how human beings are. This is a business. Yep. At the end of the day, betul tak? So kalau kau tak ada duit, aku bagi kau duit, kau bayar dengan bunga. You pay with bunga, you pay with interest. The interest is my profit. As long as you bayar the principal, I'm good. Kan, betul tak? So if you think macam memanglah interest yang credit facilities dia bagi tinggi, tapi dia punya business concept is to get the money, the principal plus a bit of profit. The rest is a bonus. Tapi most of the time orang akan bayar lah because orang tak nak repercussion. Masuk dalam sitol lah, secret lah, whatever. So orang akan jahanamkan nama dia untuk buat credit facilities nanti. But the reality of it is that walaupun orang tu tak mampu nak bayar bulan-bulan, dia just nak ambil juga. Sebab apa? They are really in a tight water. So let's say kalau orang tu tak mampu nak bayar balik, normally lah, I pernah jumpa klien dia cakap, okay, Cik Api, saya tak tahu nak buat apa, saya cuma minta Cik Api nasihat satu je, apa yang saya boleh buat. Saya cakap gini, kalau you memang tak boleh buat apa-apa, dia masuk loan yang betul. Memang ada agreement apa semua, jumlah kebutuhan pun ada, interest yang di-charge pun adalah interest yang munasabah, kan. So I cakap dengan dia macam gini, kalau you rasa you tak boleh nak bayar, you tak boleh nak keep up dengan loan dia apa semua, you either pergi ke AKPK, or you try untuk settle tepi dengan this credit facility, or nombor 3, you biar lah sampai dia saman you. Lepas tu dia saman, you masuk court, layan je lah. So those are the option lah. Three options. What can you do? Kan, you nak pergi cakap, you nak pergi jumpa NGO sana cakap you kena main dengan long, you kena tipu dengan long. If the credit facilities have a solid agreement and dia berdaftar bawah KPKT dan dia memang beroperasi dengan lesen, then what are the things yang you nak go for untuk cakap you are being played by this particular fella, melainkan dia gunakan kekerasan. Dia datang rumah you, gegor sama you, ada kacau nak bini itu dah jadi kes lain. Tapi dari segi hutang tu sendiri, nak tak nak, apa kena bayar lah. Dah ada legally binding dah pakai kan. Kita cakap pasal orang yang datang gegor tu kan, the ethics of it. Bila kita datang, let's say ada yang tu baling cat lah, ada yang tu datang tu jadi kes jenayah lah. Tu kes jenayah lah. But as a user, bila berdepan dengan someone yang datang kutip hutang depan rumah, secara agresif lah, what can we do? Adakah bolehkah kita call polis? Boleh, tak masalah. Boleh. No problem. Kerja dia minta hutang, kerja dia bukan untuk arrest you. Tapi dia tak boleh lah macam threat ke tak ataupun dia gegar ke. Tapi that's a problem juga. Sebab apa? Before this kita dah pernah cakap dah benda ni. Tapi mungkin ada orang tak nak akui because memang dia collector ataupun orang punya cara, method ni is not controlled by any regulation yang spesifik. Maksudnya dia ada guideline, ethical guideline from bank negara letakkan, jangan harass orang, jangan kacau orang lepas office hour, jangan masuk dalam compound rumah orang, tak boleh pergi buat apa-apa yang boleh count as harassment. There's a lot of pantang larang. Tapi pantang larang ni bukan jenis pantang larang yang diletakkan dalam akta. This is why I cakap back to dia tadi, isu tadi pasal penggubalan. Kenapa penggubalan ni ada? Sebab dia nak tubuhkan dia nak tubuhkan CCOB. CCOB ni namanya Consumer Credit Oversight Board.
Dia oversee semua microtransaction, credit card transaction, semua orang yang ada masalah dengan debt collector. Sebelum ni kalau you ada masalah dengan debt collector, you pergi report polis. Tapi boleh ada kerja lain. Boleh ada kerja lain, banyak kerja dia nak buat. Malas dia nak layan kau punya kerja. So apa dia, bila dia pergi kat polis, melainkan memang betul-betul ada harassment yang jelas. Memang ada pengacau kegangguan, memang ada kacau bini you, dia stalk you, that is a crime. Tapi kalau dia datang rumah aja, Pak Hujan lah, hutang mari bayar lah, dia tak kacau. Dia mengganggu ketenteraman you, tapi dia bukan melakukan perkara yang begitu bersifat jenayah yang serius, di mana pihak polis perlu intervene. You faham tak? The weightage of it kan. Walaupun dia ada kuasa, tapi come on lah weh, balai tu bukan besar. Kalau you balai kat balai kampung-kampung kecil ni, diorang tak ramai. Takkanlah sebab you punya cerita dia nak pergi rumah you, nak halau orang ni, lepas tu jadi pula argument pula dengan orang tu tak nak belah pula. Dia banyak drama. So kadang-kadang benda ni is reality of it. Takkanlah kau nak, if you want the police to come and rescue you, kan. Nombor dua benda boleh cakap. Satu, kau bayar, dah berhutang you bayar. Nombor dua, sekiranya you memang rasa dihianati, you memang tak rasa you tak patut bayar loan tu, you pergi jumpa peguam, pergi saman. Ada ke situasi di mana let's say that si Poland tu dia buat pembelian berhutang dengan kedai, beli aircon. And then orang aircon tu kata, sebab dia tak lama tak bayar, dia kata aku akan tarik aircon tu daripada kau punya rumah. Is it no, not part of BNPL pun actually. Dia tak boleh ambil barang tu daripada purchaser without court order. Even though dia beli dekat kedai tu, dia bayar bulan-bulan. Sebab dia transfer of goods means bila dah transfer, benda tu adalah purchasers punya. Dah menjadi milik dah. Betul, walaupun dia tak habis bayar. So maknanya kalau you have a legal recourse, dia tak nak bayar apa semua, you have to go to court lah. You either go to court untuk dapatkan balik bayaran penuh, ataupun nombor dua, macam saya cakap, you boleh minta untuk pulangkan semula barang-barang yang telah dipasang. And that is subcontractor dengan hiree punya contract lah. Itu different topic, tapi the same applies. They have the power untuk datang rampas barang, tak boleh. Kalau dalam bentuk duit lagi lah, kau nak rampas duit apa kalau dah tak ada kan. You boleh lah. Kita deviate sikit lah. I want to speak about scam, because part of it, the topic is also about scam lah. If someone dah terjerat dengan scam, let's say I would give a situation, pergi haji lah, orang dapat kena scam pergi haji lah. Just FYI, I want to say, I akan cerita that one of my family member kena scam dengan the latest one ke? I won't say latest one 2022 kot. So dia kena scam, and then dia dah buat report, and then upah law, but things dah tak ada penamat dia. Sebab why? Because duit tu dah pergi disburse ke tempat lain lah. So dia tak boleh track benda tu. So as someone yang kena scam, let's say kalau kena scam haji ke, ataupun anything types of scam lah, what should they do bila mula-mula dia, I mean the first 24 hours yang dia dapat tahu report polis. Report polis sebab apa? Report polis ni sebenarnya bukan sebab kita nak duit tu balik. Report polis tu letak secure supaya orang ni tak lari, tu je. So kalau ni adalah kes penipuan, dia pengarangan report tu sangat-sangat penting. Dia kadang-kadang orang yang tak faham, dia ingat apa yang berlaku adalah business transaction. Dia business transaction pada awalnya, di mana kita upah you untuk buat satu perkara. Alright, I upah you untuk hantar I pergi haji. You have to include the hotels, you have to include the flights. Alright, and I need to go, and on 10 June I need to go back on, cakaplah 14 hari selepas tu, okay, 24th. So bila you gagal deliver benda tu, dua benda. Satu benda memang itu adalah satu non-performance of contract. It can be a purely civil case. Tapi it can also be a breach of trust, ataupun kita panggil CBT, criminal breach of trust, di mana amanah telah diberi, duit tu digunakan untuk satu perkara, right? Tapi duit tu tak digunakan untuk perkara tersebut. Bila kita trace balik, rupanya duit ni diguna untuk pergi berjoli. Okay, duit tu tak guna pun untuk beli tiket flight pun tak pernah ada, hotel pun tak pernah ada sebenarnya. This is also kita panggil fraud cases. Either you
you retain the property illegally, right? Ataupun nombor 2, you cheat them. Ataupun nombor 3, you know at the first place, kalau you tahu daripada awal, you memang tak boleh nak deliver benda tu, dia jadi cheat. Tapi kalau you dah tahu, you memang tak ada niat, you memang ambil duit, ataupun you ambil duit tu dengan syarat you akan tunaikan benda ni bila sampai masa dia. Tapi bila sampai masa tu, duit tu you gunakan untuk benda lain, itu pecah amanah. So it depends on the circumstances. Okay. Kalau dia cakap contoh macam certain umrah company, dia cakap saya dah beli dah flight, saya dah beli dah hotel, tunjuk dulu bukti mana. Apa problem, kenapa tak boleh pergi? Kalau dah ada ini semua as a consumer lah, kita kena buat macam tu lah. Yes. Nombor 2, you dah buat report apa semua, you boleh pergi ke tribunal pengguna juga. Tribunal pengguna pun boleh entertain your cases, because apa, you nak dapatkan pempasan daripada kes you. Okay, nombor 3, kalau you ada mungkin nilai tu besar, lebih daripada 50,000, maybe you will get a lawyer lah to assist you on all of those things lah. Sama ada untuk buat civil claim ataupun just untuk buat kes jenayah saja. Sometimes bukan nak cakap apalah, orang-orang yang dah tipu duit ni, peratusan nak dapat balik duit tu agak kurang sebenarnya. Why? I mean sebab duit tu dah tak ada, and dia orang ni semua memang tak ada duit in the first place. Dia tipu you pun sebab dia nak duit. I mean kita boleh track kan, like say kita ada transferable punya duit, and then duit tu dah masuk account tu. Why is it so difficult untuk the track nak dapat balik duit tu? Actually tu tak susah. There's no hard part in that pun. The hard part is that money tu dah guna dah pun, dah tak ada. You nak cakap siapa bertanggungjawab pun, dia tak ada duit dah untuk bayar benda ni. Even though kita tahu siapa bertanggungjawab. Tapi kita tahu siapa bertanggungjawab. So why cannot we take any legal action on that person? Boleh. Dah buat dah pun ni. Tapi mahkamah perintahkan dia bayar, dia tak boleh nak bayar. So you can only take legal action on the person, but you will not get your... Sometimes, not every time, sometimes. It depends. Kalau amount tu besar. Let's say company, macam kita cakap pasal Kim Sri lah. Kan? Dia tipu orang berapa hari tu? 1.2 million ke 500,000 I have no idea. Lebih kurang that amount lah, beratus ribu lah yang penting. So bila orang nak sama ada satu, dia dekat luar negara. Tapi kalau dia dekat dalam Malaysia sekalipun, kan, company dah tak ada duit, kita saman company dia wind up, whatever money is left will be disbursed to all those yang ada claim against dia. So katakanlah dekat ujung-ujung tu duit dia hanya tinggal 100,000, tapi dia nak claim ni 800,000. You think you dapat berapa? Kenapa orang yang macam tu, I mean, tak ada masuk penjara? Sebab tu saya cakap, you civil claim is untuk dapat duit. Penipuan dan juga pecah amanah dan juga whatever criminal cases is kes dengan polis berbeza. So you dah buat, you tahu you nak buat civil ni ada cost dia, nak upah lawyer, dan percentage tu dapat duit tu mungkin kurang. You dah predict dah benda ni, you dah tahu dia ni tak ada duit. So nak bayar pun nanti bayar bulan-bulan mungkin 200, hutang 200,000, bila nak habis. So kalau you rasa memang you nak buat civil action, go ahead, tak ada masalah, you boleh menang kalau memang jelas berlakunya penipuan, berlakunya non-performance. Cumanya ability untuk pembayaran balik tu mungkin kurang sedikit kalau dia tak ada kewangan yang kukuh ataupun dia tak ada aset untuk dileburkan. Right? Untuk kes jenayah tak perlu. Jenayah, you ada tipu ke tak ada tipu? Ada elemen tipu apa? Maknanya dia ada convey a message to you. Okay, the message was not real and dia terima habuan daripada benda tu. As a return, you suffered loss. Okay? And then benda yang dia cakap ni semua daripada awal tak pernah ada pun. Cheating. So bila kena, part of the sentence is punishment dia adalah penjara lah. So depends. So dia ada nature. So on what basis you tu? Sebab tu kena jumpa lawyer. Sebab kalau you cakap kat sini tak habis. Kalau pergi, kita kata saya nak dua-dua, boleh tak? Boleh, saya civil pun boleh, yang ni boleh. No boleh lah. Sebab tu saya cakap you buat kes polis supaya polis boleh tangkap dulu. Kalau betul jelas ada penipuan dan juga pecah amanah. So bila polis tangkap, dia kena masuk lock up kan. Masa time masuk lock up tu lah kita pergi jumpa dia, cakap dengan dia, build a case against dia. Kalau nak masuk saman supaya kita boleh deliver saman tu kat dia. Tu dia strategi lah. Ada a case lah jugalah. Bukan lalu lah, but I've heard dia kata dia dapat kerja daripada someone yang kata okay, you just comment dekat mana-mana YouTube. Biasa banyak kali orang tanya benda-benda tu lah. And then dia kena masuk, dia akan keluar berapa banyak. Benda tu memang if I dengar pun kau dah masuk duit, kenapa kau nak keluar dapat gandaan tu kan? Dekat situ dah jelas itu judi lah. Judi lah kan. Dah salah dah situ. But that's the thing. Dia pancing dengan okay, if you comment satu, you akan dapat RM30. So komen apa? Komen baik-baik lah kat review, Google review. You komen dekat dia RM30, you akan dapat RM30 untuk satu komen. And then dia akan pancing, okay, you nak RM300, you masuk, kita akan masukkan dalam trade, akan keluar balik jadi RM3,000, katakan macam tu lah. That's form of scam lah kan. I would say that lah. So dalam keadaan macam tu, someone yang dah kena, kalau orang tu dah kena scam macam tu, it's all digital. You nak track balik
What that did you person. lost in that transaction? Let's say kalau kata 5,000 dah habis. So but that's the thing, dia semuanya dalam Telegram punya masking punya nombor, everything pun lagi Tapi in tebal. that sense, you can smell it as a scam miles away. So Yeah, in that I sense, know, it's not. Kalau you boleh report, you report lah. Tapi pihak polis mungkin susah nak track siapa. Kan? Tetapi sama ada kalau you jumpa cakap lah yang ajak tu, Pojan ajak saya. Tiba-tiba saya nak sama Pojan. Kau ni kena kat aku Telegram ni. Nak sama you sebab you ajak. Tak boleh lah. Dia bukan fraud. Dia bukan fraud in that way. Because you enter at your willingly own and your own risk. And then masa you masuk group tu pun, group tu dah cakap dah, you kena masuk duit. Bila you cakap masuk duit, keluar duit, you boleh fikir logik. Kalau lah benda ni boleh buat, semua rakyat Malaysia kaya dah. Tak ada satu pun rakyat Malaysia yang akan duduk rumah setinggan. Semua duduk banglo. Sebab apa? Masuk 300, keluar 3,000. Hari-hari orang buat. No, but that's the thing tapi masih lagi Masih ada ada, ramai. yes. Terlalu Sebab ramai. desperation lah. You have to understand juga the factor of desperation tu plays an important part dalam mana-mana situasi ekonomi ke, legal ke. Desperation makes people do anything. Cumanya kita sebagai orang yang ada ilmu, kita educate je lah. Yeah. Kan? Kita supaya mesej ni disampaikan berkali-kali sampai dia nak bosan tengok muka aku. So supaya benda ni tekap lah kat muka-muka diorang, kat fikiran diorang. Betul. Kalau orang yang macam terlibat dalam situasi di mana akaun ni kena freeze, dia kata sebabkan scam ataupun sebabkan fraud, the situation, padahal dia tak ada kena-mengena pun, dia just macam terlibat, dia suddenly bank tu freeze kan dia punya account. Apa sebagai pengguna tu, apa dia boleh buat untuk nak release that? Bank wouldn't actually just freeze your account lah. Okay. Itu kita kena bagi disclaimer dulu. Sebab I takut apa yang bakal cakap ni akan memberikan tanggapan yang buruk pada beberapa pihak. Okay. First of all, bank is not the one yang akan suruh you buat benda tu semua. Okay. Bank adalah orang yang dia just jadi service provider je. In that sense, dia menjual produk. Dia jual produk, dia jual banking account. Okay. Maksudnya ni bank aku. Gunalah bank saya untuk simpan duit anda. Dia jual produk. Okay. So cakaplah kita ambil produk bank Islam. Alright, kita cakap bank Islam, ini produk saya. Okay, kita pun subscribe tu produk, kita masukkan duit kita apa semua kan. Tapi the responsibility untuk jaga account tu adalah daripada kita. So bank Islam tak cakap tau bila kita buat dekat counter, jangan tau bagi account ni dekat orang lain, jangan tau sewakan, tak ada, dia tak cakap. Right? Dalam terms and agreement pun dia cuma cakap jangan salah gunakan account ni je. Dia tak pernah bagi specific offence. Apa jenis kesalahan yang boleh buat account tu kena freeze. Tapi kalau terlibat dalam siasatan jenayah, dan bank boleh freeze ataupun suspicious activity, bawa amla. Okay? So in that sense, kalau bank punya tanggungjawab, dia dah lepaskan dah kepada user. Maknanya kau jangan abuse account kau jangan salah gunakan account kau. But when you did, okay, bila you pergi macam account dekat Telegram ni kan, Yes. okay, you nak 1,000 tak bos? Boleh? You kasih I pakai account ni 1 bulan, I cuci duit 1,000 masuk free. Free of charge punya. Kau pun sedap ni, boleh beli PS5. Kau pun bagi. Kau nak PS5 tak ada guna. Maksudnya it's just a good example to resonate dengan orang. So bila kita cakap pasal benda ni, orang tengok, masuk bagi modal dia bagi account je. Bagi account bank kan, lepas tu bagi debit card ataupun bagi online banking punya access. Tu je. Kita tak tanya pun kenapa perlu benda ni semua, tak tanya. Kita cuma tahu, alah setakat bagi ni bukan ada duit pun dalam ni. Bukan ada duit pun dalam ni. Aku bagi lah. Itulah faktor dia. Bukan ada duit pun dalam ni. Aku bukan kaya pun untuk orang scam aku. Aku bukannya anak orang kaya yang bulan-bulan dia bag 1,000 orang nak curi. Tak kisah. So kalau dia cakap dia perlukan account ni untuk dia bagi aku 1,000 sebulan, disposable income boleh buat beli barang macam-macam barang dengan gaji lagi kan. So people will be finding it very interesting. Right? So they give it. So this is what the MOs jadi sebelum ni. Dia tangkap orang ni dengan pembayaran bulanan. You bagi account, I bayar you bulan-bulan. Yalah. Right? Tapi yang dia tak tahu, account tu dah dijaja untuk benda-benda macam-macam. Untuk scam, untuk tipu orang. Bila benda tu dah di-flag, ada orang buat report kat atas account ni, of course pihak polis akan notify the banker. Dia akan notify bank tersebut lah. Bahagian legal dia cakap, okay, account ni sekarang tengah kena siasat, apa semua, mohon freeze segala transaksi. Freeze, tas. Okay, dah freeze, you tak boleh nak access. So bila you pergi ke bank, dia cakap, account you terlibat dalam siasatan jenayah, so you kena pergi lapor diri kat balai. You pun pergi kat balai, you lapor diri apa semua, kena siasat. Then IO tanya macam mana kau boleh kena scam. You pun cakap, okay, hari tu saya nak minta loan, ataupun saya cakap saya nak minta kerja. Dia minta saya punya online banking, saya pun bagi. Kerja saya macam Fauzan cakap, like je gambar-gambar yang dia bagi dekat dalam Telegram. Okay, saya pun bagi akses ni kepada dia. Dah 2 bulan masih dapat gaji 1,000 masih dapat. So awak ada check tak account ni? Saya tak ada check je. Lepas saya bagi account tu semua,
dia terus tukar password apa semua. Saya pun ikut je lah sebab memang saya dapat 1,000 tu. Bulan kedua tu saya terus bagi dia informasi untuk dia tukar. Saya siap bagi lagi gambar IC kat dia. Macam mana kau bagi? Saya jumpa dia kat kedai, dia ambil gambar apa semua, lepas tu dia buat. Contohnya. Okay. So bila you dah bagi penjelasan ni apa semua, pihak polis cakap okay, sekarang ni memandangkan akaun you yang digunakan, nama you yang ada, and pengadu ni pun dah report atas nama you. Kita nak tak nak kita kena siasat lah. Kan? Walaupun dalam keadaan ni you tak ada criminal intention, you tak ada niat salah, tapi for the sake of siasatan, untuk bagi closure kepada pengadu, kena ada tangkapan. Okay. Kena tangkap. Orang yang report tu kena tangkap? Tak, orang yang diadukan ni nombor akaun dia ni. Nombor akaun dia kan, penggenggam akaun dia kena tangkap. Tak bermasalah kan? So bila kena tangkap, masuk dalam lockup, kena tuduh pula. Kena tuduh ada beberapa jenis kesalahan. Satu dia boleh jadi kesalahan cheating, dia boleh jadi kesalahan fraud, dia juga boleh jadi kesalahan pecahan amanah, dia boleh jadi kesalahan macam-macam jenis sekarang. Paling famous adalah di bawah section 291 akta kesalahan kecil. Ini paling famous. Sebab apa? Tak ada jalan lain nak tuduh. Paling senang untuk bagi section 291 sebab apa? Dalam section 291 dia tak cakap pasal fraud. Dia cakap sekiranya ada duit ataupun harta benda dialihkan kepada milikan kita dan kita tak boleh jelaskan daripada mana datangnya harta benda ni, dan ataupun harta benda tu dimasukkan dengan cara yang fraud, ataupun melalui perkara yang jenayah, maka orang tu bersalah bagi satu kesalahan. Right? Denda maksimum 1,000, boleh dipenjarakan. Ada rekod jenayah. Kalau ada rekod sabitan, kalau mengaku So bila orang kena macam gini, orang tengok denda 1,000 bayar, daripada aku lawan, ambil lawyer, buat apa? Tapi dia lupa dalam bracket tu dia cakap sekiranya gagal untuk memberikan alasan yang munasabah. Alasan yang dia bagi kat polis tadi munasabah tak? You rasa? Agak kurang munasabah lah. Munasabah tak? Dia macam takkan you tak boleh fikir macam tu. Depends on the interpretation kan. That is where the danger is lah. Kalau you bagi interpretation, okay, depends on keadaan, you bagi benda ni power to court untuk depends. Okay, apa reason yang reasonable. Tapi for you to know reason you reasonable ke tak, you kena pergi bicara. You kena pergi bicara, you kena pergi jumpa ambil lawyer. You ambil lawyer, paling bayar RM10,000. Faham? Benda ni lah yang kita tak nak. Benda ni lah yang saya selalu perjuangkan. Sebab benda ni bukanlah penganiayaan. Dia sebenarnya orang-orang ni desperate. We are talking about people yang tak ada duit, yang perlukan duit. And these are the people yang terjerat. And kau humban dia lagi dengan masalah macam ni, you tuduh dia lagi dengan kes-kes macam ni, buat hidup dia lagi jahanam. Akaun kena freeze, KWSP redisburse tak masuk dalam akaun, masuk dalam akaun tu, akaun yang kena freeze, pencen masuk dalam akaun kena freeze. So dia nak makan apa? Pergi bank, minta dengan bank, boleh tak saya settle kes saya ni. Saya dah settle kes saya dah bayar denda dah. Ni surat pemutihan daripada IO. Bila kes tadi habis, 291 tadi habis, dah bayar denda kan, IO akan bagi dia surat pemutihan ataupun surat pelepasan. Sekali kes dah settle, tak perlu akaun nak freeze lagi. Tapi bila bagi bank benda ni dekat bank pula tak take action. Bank cakap sebab you punya akaun suspicious, kita dah freeze dah. So we cannot do anything. Tu pula jawapannya. So pergi kat bank negara pula. Bank negara cakap dia tak boleh buat apa sebab ni bidang kuasa bank, which is true. Sebab ini adalah produk yang bank jual. And bank yang ada access kepada this money. So untuk orang ni dapatkan duit dia pula, dia kena pergi pula dekat magistrate, dia kena upah pula lawyer untuk dapat order daripada mahkamah untuk lepaskan duit tu. So jadi banyak cerita. And method yang kedua tu pun, pasal nak dapat order tu pun susah nak buat. Sebab apa, orang-orang ni tak ada bajet untuk fund this. So bila kita cakap dengan dia, pergi dekat legal bank, cakap dengan bank apa masalah you, sebab duit tu duit you. Maybe part of it is not duit you, ataupun duit daripada hasil scam dan fraud tu, tapi the rest of it still yours. KWSP yang masuk bulan-bulan tu is still yours. So takkan tak ada jawapan daripada bank? Tak ada. This is why I minta lah the industry players, especially bankers lah, banking kan, you kena bagi a clear guideline. Kalau account you dah disyaki untuk suspicious activity, what happens to the money inside? That's the ending lah. I mean the ending is not there. You kena pergi ke court lah. This is what I cakap. You have to go to court and dapatkan direction. You have to sue the bank. You have to put the bank inside as a penama dalam suit tu, untuk minta performance daripada bank just untuk lepaskan duit tu. It will cost you a lot lah. Memanglah shallow untuk I cakap macam ni. Tak habis pasal cost, tapi it is a business what. Maybe korang mungkin sakit hati lah dengar saya cakap macam ni, tapi the fact is it is a business. You want people to do service for you, especially lawyers ke apa, you need to pay for it lah. Kan mungkin you jumpa lawyer yang bagus, so boleh buat benda tu for free, bagus lah, Alhamdulillah. Right? Tapi end up sekarang ni, kalau macam I ada jumpa orang macam ni, apa I recommend adalah untuk pergi ke persatuan-persatuan NGO kat luar sana yang tolong, yang ada maybe good connections with the banks, you know, you can settle this internally. Sebab apa, apparently bila kita bagi surat, kadang-kadang notice ke apa ke bank, bila datang daripada legal, dia nampak macam benda tu as an attack.
Dia dapat macam tu as an attack pula. So kita tak nak lah benda tu jadi macam pergaduhan di antara bank dengan I pula. So I cakap dengan dia, senang cerita, maybe you can minta orang-orang yang berkemahiran dalam benda-benda macam ni, yang lebih persuasif daripada lawyer ni. Dia persuasif kat court je. So bila nak bincang-bincang dengan all this kadang-kadang all this kadang-kadang benda tu jadi, kita jadi renyah, especially me lah. I say macam okay, daripada back and forth, cakap lah pergi dekat bank tenang pergi bank negara. Bank negara pula cakap okay, kena buat rayuan pada bank. So benda ni jadi confusing untuk me and the client. So what I cakap dengan client, go to these NGOs and ask the NGOs to help you to climb the bank ataupun untuk jumpa dengan somebody in the bank to get a clear final answer. What can they do? Sebab tu baru-baru ni masa time Persatuan Pengguna Malaysia bagi komen pasal CCOB ni kan, Consumer Credit Oversight Board. Kenapa baru sekarang nak ada? Sebab benda-benda macam ni So part of dia punya strategi ataupun part dia punya niat penubuhan adalah untuk counter masalah berkaitan dengan account freeze. What happens next? Sebab tak ada channel. Dia tak ada ombudsman procedure yang mana orang boleh pergi dekat jabatan tu and try untuk settlekan benda ni. Tak ada. Even dalam banking sector tu sendiri, dalam brand tu sendiri, dia tak ada. And legal dalam brand bukan senang kau nak jumpa. You have to go to the HQ. What if you duduk kat Johor, Kedah, Kodiang sana, tak you expect orang tu nak datang ke KL, pergi dekat dalam tengah bandar KL ni, jumpa dengan legal officer dekat sana. So tak. So that is the dilemma. So kita minta lah, okay, sebab kau bagi aku kesempatan kan. So I talk about it lah. Because you need to understand the dilemma is that not every people wanted to be scammed. There is an element of desperation. And there is an element of misinformation juga. Kan? Kalau tak, kenapalah job scam sampai ke beraratiwat, sampai ke masih jadi sampai sekarang. Even all the exposures yang kita dah bagi. Kan, negara maju macam Singapura pun terkena juga. Penyanyi Hong Kong pun terkena juga. Kau bayangkan lah dia punya misinformation tu macam mana. So for me, the industry players yang have to take effort to educate dia punya user. So very packed the ending question tu memang I rasa everyone kena dengar lah. Kan. So kita dah sampai penghujung ni bis. Beres. Already for 45 minutes 30 minutes lah. So sebelum kita pergi, terima kasih Hafiz. Any final word from Hafiz? Any final words from Hafiz? Okay. If I give you, if you were to wrap up everything, or if you have a message that you want to send to our audience, please. Okay, pertama sekali berkenaan dengan BNPL tu, berhati-hati. It is a good platform, but berhati-hati bila kita nak guna. Belajar pasal debt management dulu, okay? And pastikan sebelum korang nak ambil apa-apa hutang, korang ada side income yang konsisten. Tak perlu banyak, maybe 500 ke 700 sebulan pun cukup. Because apa, itulah duit yang you boleh bagi you sedikit ruang untuk bernafas. Itu pertama. Nombor 2, berkenaan dengan scams dengan fraud ni, know this there guys. Whatever lah you baca dekat internet, whatever that you nampak tawaran daripada A, B, C company, daripada mana-mana band, daripada mana, you can actually Google it for the more information. Okay, zaman sekarang ni ada ChatGPT. Minta sangat-sangat sebelum korang subscribe to any services, especially financial services lah, just do a tad bit of research. Cuba colong lah, pergi ke ChatGPT tu, kau type je, saya nak pakai, saya nak contoh lah kan, macam hari tu I nak beli emas. Kan? Kita nak compare a few platforms, yang mana satu bagus kan, atau mana satu yang paling convenient. So bila kita tanya ChatGPT, benda tu just a simple 3 baris punya ayat je. Dia bagi breakdown macam-macam. So lepas itu kita tahu dah, okay, apa yang kita perlu buat. Kita cross refer balik. So to all of you lah, if you don't have to access to ChatGPT pun, at least Google it lah, ataupun carilah dekat TikTok ke, financial guru, mana-mana kau baca lah. Tanya abang lawyer ke boleh kan? Jangan tanya aku. Tanya orang lain. So my opinion on debt ni is that most people yang kita nampak ada masalah dengan debt ni, the rich also have the masalah dengan debt. The rich especially have masalah dengan debt. Tapi the way that they tackle it, because diorang inovatif. Ada berbeza dengan orang yang tak pandai urus kewangan. Sebab diorang tahu, diorang dah ada hutang banyak, diorang cari jalan lain. Kerja, diorang buat bisnes, but not us. Kita tahu nak meminjam je. Bila nak bayar balik, kita susah. And nombor 3, I rasa kena ingat, paling utama adalah hutang tetap hutang. Maybe interest tu riba untuk kau, tapi hutang principal tu tetap hutang. Because you owe money to somebody kan. So kalau you object to riba system, it doesn't stop you to pay the principal. You still kena bayar principal tu. So you have to remember that. So if you object to riba system in the first place, jangan subscribe to any riba program, riba products lah. Subscribe tu benda lain, macam BNPL. BNPL is not a riba products kan. Dia bayar processing fees, late payment interest. Okay. So find ways that suits your wealth, supaya you ada kewangan yang ekstra. Dan terakhir sekali, kumpul lah duit. So tadi kan you tanya kan, apa pesanan I to my younger self?
Kalau I akan cakap daripada umur I 18 start I dapat gaji, I cakap ni kau beli emas 1 bulan 1 gram. I akan cakap dengan my younger self. Is it relevant sekarang juga? Aku rasa relevant lah. Okay. I mean, emas itself has an economic value yang mana kau boleh pajak kan. There's a lot of things you can do with emas sebenarnya. So to me lah, kalau I kumpul daripada umur I 17 hari tu I kerja sampai umur aku dekat 32 ni, RAM dah ada tu banyak dah tu. Boleh beli banyak PS5. Banyak tu. Kau beli Banyak PS5. Saya boleh hadiahkan lagi. Okay, terima kasih Hafiz. Thank you for our viewers. Terima kasih kerana stay sampai ke penghujung rancangan. Kepada yang stay, jangan lupa follow, like and subscribe, dan juga follow our social media dekat TikTok, Instagram, Facebook dengan Threads. Okay, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.